Duit dalam bank memang nampak selamat, tapi kalau tak berkembang, nilainya tetap makin mengecil ditelan inflasi. Sebab itu, orang yang bijak kewangan bukan sekadar simpan duit. Mereka akan letakkan duit di tempat yang boleh bantu duit itu berkembang. Ini antara tempat simpan duit yang ramai orang guna untuk bina masa depan lebih kukuh. Pertama sekali, ASB. Anggaran pulangan sekitar 5% hingga 7% setahun. ASB adalah tempat simpan duit yang sangat popular di Malaysia sebab risikonya rendah dan mudah diurus. Nak mula pun tak susah, sudah RM10 pun dah boleh mula simpan melalui apps ASNB. Kalau konsisten tambah setiap bulan, lama-lama boleh jadi tabung besar untuk rumah, pendidikan anak atau dana persaraan. Yang kedua, tabung haji. Anggaran pulangan sekitar 3% hingga 5% setahun. Bagi umat Islam, tabung haji bukan sekadar tempat simpan duit, tapi juga tempat bina impian ke Tanah Suci. Daftar haji sekarang walaupun masih muda sebab waiting list haji sangat panjang. Dengan simpan sedikit demi sedikit melalui auto deduction gaji, anda bukan saja kumpul duit tapi sedang susun perjalanan ibadah masa depan. Tabung ketiga iaitu fixed deposit, FD. Anggaran pulangan sekitar 2% hingga 4% setahun. FD ni sesuai untuk orang yang nak simpan duit dengan lebih disiplin sebab duit dikunci dalam tempoh tertentu. Biasanya, lagi lama tempoh simpanan, lagi besar jumlah simpanan, lagi tinggi kadar faedah yang ditawarkan. Sesuai untuk dana kecemasan, jangka sederhana atau duit yang belum mahu digunakan. Tabung yang keempat adalah saving account. Anggaran pulangan sekitar 0.2% hingga 1.5% setahun. Ini tempat paling asas dan paling mudah untuk mula menyimpan. Walaupun pulangannya kecil, sekurang-kurangnya duit tidak habis begitu saja. Ramai gagal menyimpan bukan sebab tak cukup duit, tapi sebab tak asingkan duit simpanan. Mulakan tabiat simpan dulu, jumlah boleh ditambah kemudian. Akaun yang kelima iaitu unit trust. Unit trust sesuai untuk yang mahu potensi pulangan lebih tinggi dalam jangka panjang. Keuntungannya biasanya datang daripada kenaikan harga unit dan juga agihan dividen. Tetapi penting untuk faham, ada risiko turun naik pasaran dan ada charge pengurusan dan sales charge. Sebab itu, kena pilih ikut matlamat dan tahap risiko masing-masing. Tabung yang keenam iaitu emas. Ramai orang simpan duit tapi orang kaya simpan aset. Emas bukan sekadar barang kemas. Ia adalah aset penyimpan nilai yang digunakan sejak ratusan tahun dahulu. Nilai duit kertas makin lama makin susut kerana inflasi. Tetapi emas pula cenderung naik nilainya dalam jangka masa panjang. Sebab itu, ramai gunakan emas ni untuk dana kecemasan, dana persaraan, simpanan haji, simpanan untuk anak-anak dan lindungi nilai kekayaan. Yang paling penting, emas ni membantu ramai orang paksa diri menyimpan sebab ia tak semudah swipe duit dalam bank. Tak perlu pun nak tunggu kaya baru nak mula simpan aset. Mulakan dengan apa yang ada dulu, sikit demi sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau nak saya bantu anda simpan emas di akaun Gap Pabigo macam ni, boleh rujuk link di video, saya akan tunjukkan caranya sampai faham. Emas, pasport kekayaan kita semua.